Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke channel Gaz Mustafa. Okey, dah lama saya tak buat channel sebenarnya. Okey, tak buat channel bukan tak buat video. Okey ni, hari ni saya nak berkongsikan berkaitan dengan Armageddon punya, korang nampak tak kat situ? Macam blur Okey, jap okey, Armageddon punya mouse lah Textron Scorpion 7. Ni maksudnya Scorpion 7 punya apa orang panggil brand. Maksudnya bukan brand, maksudnya model yang Scorpion 7 Yang ini saya beli tak silap saya dekat 30 lebih 40 lebih something lah macam gitu nampak tu 5 button 2 way click scroll tu RGB and RGB mouse nampak tu. Okey, ni saya nak tunjuk yang ini dia. Sebenarnya yang saya sukanya daripada mouse ni, yang ni korang boleh lihat sendiri. Nampak tu 480 CPI. 4,800 CPI. Maaflah tersasul-sasul jangan korang lari pula tak nak tengok video ni. Ni saya bagi 4,800 CPI. Okey, dia macam ni. Saya nak tunjuk CPI dia. Yang ni mouse dia lah. Ni bentuk mouse dia. Korang boleh lihat sendiri. Dia punya lampu. Memang kalau korang letak untuk gaming untuk gaming, kalau bagi saya sangat menarik lah. Kalau yang kat bilik gelap ni. Okey, saya tutup lampu tu nampak. Keyboard saya nyalakan. Nampak tu. Bila korang dalam bilik gelap, nampak tu. Memang nampak elegan lah. Bagi saya nampak elegan betul. Kat sini korang boleh setting CPI dia. Ni CPI dia Ni korang tunjuk. Saya tunjuk ke korang ni. Okey. Ni korang nampak macam laju sikit kan. Okey, saya tekan lagi. Ni laju lagi. Okey, nampak tu. Okey, laju lagi. Ni dah slow kan. Nampak dia punya target ni lagi ni lah. Lagi slow kan. Apa-apa korang boleh setting kat sini. Ni dia. CPI dia kat sini korang boleh setting. Warna lampu pun dia berubah-ubah macam ni. Nampak tu. Apa-apa korang cuba komen. Siapa yang pernah pakai benda ni untuk main Counter Strike ataupun Mobile Legend, terbaik. Guna yang ini. Sebab apa tau? Bagi saya Armageddon memang terbaik lah daripada segi gaming. Kalau korang beli dia punya jenama, memang terbaik daripada segi gaming. Apa-apa pun dia dapat sekali dengan mousepad. Nampak tu? Okey, ciao. Assalamualaikum. Jangan lupa tekan subscribe. Okey. Nampak tu? Ciao. Okey, kita tutup lampu dulu. Nak main game.